Lumpuh. Ni tu kena ubat. Dia ubat banyak hari dah, kena lega lah. Nampak duk main apa. Ya tengok. Makan selera sungguh. Buah penuh habis. Turun. Galak. Dah. Dong ketum tengok rosak tadi. Hari tadi. Banyak lah habis. Semangat. Kita tengah mengikat batu. So dia punya vibe dia nampak best eh. So ikat batu ni lambat sikit. Dia bukan lambat pasal apa tau. Kita nak mix and match dia punya batu tu satu persatu tu. Take time lah. Kan bukan boleh main bubur-bubur tu, tapi dia punya vibe dia shock tengok lah. Tu. Nampak tak? So pelan-pelan lah. Orang tengok macam sikit dapat semua kan. So nak ikat awal-awal tu, nak susun nak bagi orang kata apa, nak buat kaki awal tu, tapak tu kan. Sementara nak masuk tu dah masuk apa semua lebih tersusun, tak apa dah. Awal tu agak orang kata apa, ambil masa sikit lah. So kita nak mix and match satu batu tu tak mudah. Sebab ni kita bukan pakai bata, kita pakai batu bukit. So batu bukit dia punya vibe dia best kan. Bila dia mix dengan kayu nampak dia punya nature dia terus keluar. Ni dia yang best tu. Oh, nak beli banyak tu pun 2 kali bantu simen juga. Pelan-pelan pelan-pelan. Slow and steady. Panas sikit kepala yang tak sedap. Tengah hari dia mendung panas. Bila panas dia alright.